السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا Billahil Aliyyil Azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat golongan kufur seterusnya Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 64, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik min rabbik tughyanan wa kufra wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu nar lil harbi atfa'aha Allah wa yas'una fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu akan menjadi kebanyakan dari mereka bertambah derhaka dan kufur, dan kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka pula terus-menerus melakukan kerosakan di muka bumi, sedang Allah tidak suka pada orang-orang yang melakukan kerosakan. Dalam ayat ini di antaranya Allah menyatakan, dan perkara ini sedang berlaku, ada di kalangan kita ni yang bertambah derhaka kepada Allah, bertambah kufur terhadap apa? Terhadap apa yang diturunkan oleh Allah pada kita. Al-Quran ni bukan semua orang minat. Tuan-tuan ingat, semua orang suka Al-Quran. Dia semayang dia ikut Quran lah, kan? Pas semayang cungit balik, tak mau dengar langsung, kan? Tak, kita dah baca ni Al-Quran, orang tak suka ke Quran, masuk golongan ni. Bukan susah ya, straight to the point, kan? Saya jenis straight to the point lah, tak ada nak konak-konak, kan? Nak sebut nama kena rasa macam nak sebut kan? Ni ikut Pak Haji Wahab kena tabuh pula, tak pasal, kan? Aku cakap pun tabuh aku, jangan tabuh Pak Haji Wahab, kan? Memang betul tuan-tuan. Saya nak ulang surah Muhammad, surah ke-47 ayat 8 dan 9. Terjemahannya kita dengar daripada sini. Saya tak mau terjemah. Kalau siapa-siapa ada sifat ni, hampa sia-sia lah, hampa semayang sunat pun tak terpakai. Walladzina kafaru fatahsallahum wa adalla a'malahum zalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Terjemahan dia, dengar. Kalau kita tak terima terjemahan ni, kita nak tanya berapa kitab tafsir yang berterjemah, nampak pandai atau mana? Jom ni. Ini antara yang ada kaitan dia ni. Ayat tadi Allah kata, dan demi sesungguhnya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu akan menjadikan kebanyakan dari mereka bertambah derhaka dan kufur. Ini ayat ni ada kaitan. Ingat. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir, yang kufur, yang tidak beriman, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah mensia-siakan amal-amal mereka. Pasal apa? Pasal apa amal-amal mereka menjadi sia-sia? Berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah. Sama hanya sebut apa yang mereka tak suka. Kebanyakan kita ni tak suka dua benda ni. Pertama, mengenai ajaran tauhid. Yang kedua, mereka tidak menyukai hukum-hukum syarak yang diterangkan di dalam Al-Quran.
Bila ustaz sebut hudud, dia kata politik. Politik kepala bapak dia. Ni hukum syarak ni. Hang sembahyang dia lembah hitam. Undang-undang Islam tak mau. Ni hang ni apa ni? Nang boti nang kui ya. Tak mau hukum syarak. Tak suka tentang ajaran tauhid. Tauhid ni penting. Semayang bukan saya kata tak penting. Kalau semayang cantik, tauhid lingkup-lingkup semua. Lawan pada tauhid syirik. Bila kita terima undang-undang ciptaan manusia, syirik hukumnya. Syirik batal Islam dan iman. Hampa nak jaga iman macam mana? Hampa tak mau dengar. Bila ustaz sebut soal tauhid sikit, soal hudud, hampa kata politik. Hudud tu undang-undang yang ada dalam Quran. Hampa dengar tak terima pakai undang-undang hari ni tak rosak akidah. Nak baca banyak hadis, baca Quran banyak. Ni nak semangat. Tak diuhat lari lah. Ni ustaz dah smart pada aku lah. Tak dan cari dress baru. Marilah dengar. Kok masuk golongan ni kot. Golongan yang membenci. Fa'ahbata a'malahu. Lalu Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Semayanglah, tunggu baliklah, banyak macam mana sekalipun. Dai hitam ke kunun-kunun lah. Oh hebatlah kita ni. Tapi bila tak mau ada benda ni, soal tauhid tak peduli, hukum syarak tak berkenan, habis kan? Nak ikut Islam ni kena ikut semua. Tak boleh ikut separuh-separuh. Tafsir Profesor Mahmud Yunus tak ada lagi? Tak ada. Tonton balik carilah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menegur Abdullah bin Salam. Kenal Abdullah bin Salam? Kenal? Bila apa jumpa dah? Abang ni nak jawab. Dia minta kat Nabi untuk beramal dengan sebahagian kecil ajaran yang termaktub di dalam kitab Taurat. Sebelah malam ya. Siang dia nak ikut Islam, agama Islam berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Hak belah malam nak ikut kitab Taurat. Dia asal Yahudi, masuk Islam. Allah turunkan ayat 208 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ni Allah turun sempena tadi peristiwa ataupun di mana Abdullah bin Salam dia minta izin Nabi nak beramal dengan ajaran dalam kitab Taurat. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kafah. Kena ikut Islam keseluruhannya. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Cuba bayangkan tengok. Nak amal sedikit saja, sebahagian kecil ajaran Taurat mendapat teguran Allah. Di sini Allah nak ajak, kalau hang mengaku Islam, kena ikut semua lah. Sistem pendidikan Islam. Bukan semua ustaz nak sentuh sistem pendidikan Islam. Bukan semua ustaz nak sentuh sistem politik Islam. Ustaz ni hampa tak mau dengar, hampa tak mau ambil tahu. Mana nak kata hampa Islam sempurna? Saya nak mengajak tuan-tuan kembali pada Al-Quran As-Sunnah. Itu je. Apa yang ada dalam Quran dan As-Sunnah, sistem pendidikan Islam, pemerintahan Islam, perundangan Islam, ekonomi Islam dan lain-lainnya, kita ikut sepenuhnya. Tengok Abdullah bin Salam, dia ikut Islam semua. Belah malam nak amal ajaran kitab Taurat sikit, tu pun kena tegur. Kita hari ini sistem pendidikan siapa yang kita amal? Abang main kata sistem ekonomi siapa yang kita amal? Sistem pemerintahan perundangan siapa yang kita laksanakan? Sebab tu tuan-tuan, bila ajak kita tafsir, bagi hurai, bagi jelas. Bila tak jelas, orang Melayu jadi bengong. Melayu memang dah bengong lama dah. Bukan Melayu Pulau Pinang, Melayu Kedah. Melayu Pulau Pinang 2 kali 5. Kau ingat bagus pada Kedah tak? Duk pulun cerita semayang. Politik tak peduli. Bengong. Cuba kita tengok surah Al-Fatihah.
Nak urai sikit. Ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksud jalan yang lurus ialah jalan yang boleh membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan jalan yang boleh menyampaikan kepada matlamat tersebut ada dalam ni. Dan termasuk as-sunnah. Dua nak Quran nak. Okay. Kemudian jalan yang engkau telah kurniakan kepada mereka-mereka. Siapa dia mereka-mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. An-Nisa 69. 4 golongan ni Allah redha. Para anbiya, siddiqin, syuhada dan salihin. Kemudian ghairil maghdubi alaihim. Cuba dengar elok. Yang ni kalau ustaz duk main hurai jenis ni, hampa tangkap ustaz tu tembak naik bulan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Lalu ustaz berkata, yang dimurkai ialah Yahudi. Melayu tu dia renyeh. Kita baguslah, Yahudi saya Tuhan murka. Macam tu punya tafsiran, kena tembak ustaz tu naik bulan. Tuan-tuan, yang dimurkai itu bukan Yahudi sahaja, tapi ingat, sesiapa yang menentang ajaran Islam juga dimurkai oleh Allah. Tak mau hudud mana ada menentang. Aduh. Bukan Yahudi saja dimurkai, siapa-siapa juga boleh dimurkai Allah sekiranya dia menentang ajaran Islam. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Yang sesat kata Tok Guru Nasrani. Melayu renyeh lagi. Melayu Pulau Pinang, Melayu Kedah renyeh. Yang sesat bukan sahaja Nasrani, tapi ingat, siapa yang menyimpang dari ajaran Islam juga adalah sesat. Tak mau terima undang-undang Islam yang namanya hudud, makna menyimpang dari ajaran Islam, sesat. Melayu ni dua-dua sekali, yang dimurkai dan disesat di sisi Allah. Melayu dua-dua sekali. Kalau kita ambil tadi, yang dimurkai ada ulama kata Yahudi, yang sesat ada ulama kata Nasrani. Melayu dua-dua. Pasal apa dua-dua? Hujah saya, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Hadis riwayat Imam Muslim. Melayu masuk dua-dua sekali. Yang dimurkai pun dimurkai, yang sesat pun sesat. Maksud Melayu menentang ajaran Islam, Melayu menyimpang daripada ajaran Islam. Hadis ni kata, akhir zaman umat aku akan ikut jejak langkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun, umatku akan mengikuti mereka. Apakah yang dimaksudkan itu Yahudi dan Nasrani? Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Betul. Melayu dua-dua. Ajaran Yahudi pun dia terima pakai, ajaran Nasrani pun dia amal. Betul atau tidak? Ajaran Yahudi, sistem ekonomi yang kita amal hari ni, kapitalisme Yahudi. Pemerintahan sekularisme Nasrani. Ni Melayu duk amal ni, oi, Melayu Pulau Pinang. Dengarlah. Hampa duk syok semayang ke? Mayang, tak peduli politik, tak peduli soal pemerintahan. Jadi macam ni. Tak sedap, kita ni dua-dua sekali. Allah murka pun murka, Allah kata sesat pun sesat. Tak apa nak kata tak betul angkat tangan. Malam ni aku nak tumbuk orang, aku geram ni. Nak semangat. Man, tembal man. Depan nak tumbuk aku, hampa kamu man. Kena nasi hang. Dah, bukan nak gaduh dengan siapa. Semangat lebih. Tuan-tuan tak boleh terima kan tafsiran saya? Bukan saya tafsir ni. Saya boleh tunjuk. Jangan kita menganggap yang dimurkai itu hanya Yahudi semata-mata. Tidak. Siapa yang menentang ajaran Islam, neraka tempat dia. Saya baca dari Quran, baca hadis sahih Imam Muslim. Ingat ustaz empat seorang yang hafal hadis.
Hampa ingat ustaz hampa yang reti hadis, aku tak reti hadis. Masali wa masalukum kamathali rajulin aw qada nar faja'ala al-janarib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Hampa baca hadis pun gelong, dalam duk tengok apa terjemah ya. Terjemah ni tak tengok oi. Hampa tengok aku baca rancang lah. Hampa ingat cerai punya kaki tak? Baca tengok pun gelong. Baca Quran pula, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Surah keempat ayat 115 An-Nisa. Ingat cerai ke? Ni dalil dia ni. Dua dalil ni, satu hadis Muslim, satu An-Nisa ayat 115. Kedua-dua menyatakan menentang ajaran Islam neraka. Jangan main-main. Melayu ada sifat ni menentang. Bila orang kata hududnya sistem pemerintahan Islam, tak mau. Berhidung gembang. Turun balik. Ya, tak mau dengar. Dia jaga semayang Abdullah bin Ubay bersemayang weh. Jadi hang kenal Abdullah bin Ubay? Tak berani nak mengaku. Bukan orang Pulau Pinang ni, aku geram orang Sungai Petani ni. Pak Haji Wahab dah hujung. Alamak, ingat lari lah. Aku takut dia tabuh Pak Haji Wahab lah. Hampa tabuh aku bawa geng sekapai. Hampa tunggulah. Nak try boleh. Jangan main dengan aku. Aku punya orang semua sedia mati untuk Islam ni. Hampa tak tentu lagi, ni penakut. Ustaz hampa pun penakut. Nak kata yang haram tu haram pun tak berani. Hak zalim tu zalim tak berani. Tu nak masuk syurga. Nak masuk syurga, nak masuk kalau bapa hang. Malahnya awak ustaz sengit. Kita slow balik lah, jangan nak sengit sangat-sangat. Tak tahu dia duduk tak duduk, dia semangat lebih tak berani. Pasal sampai lambat kot tu aku nak semangat. Saya keluar awal tadi. Tu 5.30 keluar. Sejarah kawan. Dia kena Parkinson. Kawan baik saya waktu bujang. Dia macam-macam lah job. Jadi cerita macam tu. Mari kita ambil pula. Yang sesat itu Nasrani. Nada lembut sikit. Bukan Nasrani sahaja, sesiapa yang menyimpang dari ajaran Islam juga sesat. Islam kata lain, kita buat lain. Amalan orang macam ni Tuhan kan nak terima. Ali Imran surah ketiga ayat 85 sebagai dalil. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam, Tuhan sebut lah, dia tak mau sistem ekonomi Islam, tak mau sistem pemerintahan perundangan Islam, maka tidak akan diterima amalan-amalan mereka. Dan pada hari akhirat kelak, mereka tergolong di dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar lagi diridai Allah ialah Islam. Apa makna agama? Undang-undang dan peraturan hidup. Itu makna agama. Agama tu, orang ni tak ada agama, mana tak ada undang-undang dan peraturan hidup. Kita ada agama. Agama kita agama Islam. Kita ada undang-undang, ada peraturan-peraturan yang diredai oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah. Kita terima pakai saja. Jangan duk cakap banyak. Jangan duk cari jalan lain. Tuan-tuan, saya rasa pelik. Kalau kata Jalil lah, kita buat contoh. Jalil main rumah saya. Rumah saya ada 10 bilik. Contoh lah. Dia kata ni Jalil, hang duduk bilik ni. Satu saat lagi Jalil pun masuk dalam bilik itu, dia telefon naik ke saya. Pakai handset. Start. Saat lagi kalau saya terlelap tidur, pergi main gerak lah, saya duduk bilik nombor 3. Hang tak payah abak lah rumah aku. Aku tahulah hang duduk dalam bilik mana. Ni nak buat contoh. Ni, bumi yang kita duduk ni milik Tuhan. Awak Tuhan bengong ke?
Dia bawa mai turun undang-undang hudud ni bengong. Dia tahulah hanya undang-undang aku sahaja yang mampu menjamin kehidupan hampa selamat. Tak mau. Macam tadilah, tak payah abanglah rumah saya. Saya dah tahu dia duduk bilik mana. Dalam bilik tu ada tandas ke, ada bilik. Semua saya tahu siap rumah saya. Ni bumi dia tuan-tuan ni. Ni bumi dia ni. Kita minum rezeki dia, kita makan rezeki Allah, kita menumpang di bumi Allah. Tapi kita janggut panjang ni, duduk janggut ni. Mana man pun janggut hang tu dah panjang. Kan? Ui. Tu dah lagi satu. Panjang. Ni tak mau undang-undang Islam. Tak boleh ke Pak Imam? Pak Wahab jawab. Tak jawab saya tak marah bulan depan. Tak marah siapa-siapa nak pergi hampa sedapnya. Tapi fikir tak logik lah saya kata. Kalau tuan-tuan main rumah saya tahu apa yang ada dalam rumah saya. Tandas belah mana, tandas ada berapa, bilik mandi, bilik mana ada aircon. Kan? Pasal dia ni pasal suka tidur aircon, hantar pergi bilik aircon. Nasib baik rumah saya bagi gak bilik aircon. Kalau hampir rumah Sidik Sigaraga, dia suruh tidur kandang kuda. Tumpak bentuk gila ni. Tuan-tuan tak diterima ke kenyataan saya ni? Ni, sedaplah sikit ni. Bukan soal makan minum sahaja rezeki Allah. Ni yang kita menumpang ni pembumi dia ni. Pasal tak mau undang-undang peraturan dia dah jadi macam ni. Degil semua. Tu yang kata benci Quran. Bila benci Quran tadi, wa ahbata a'malahu. Bukan sekadar orang yang menyimpang dari ajaran Islam sia-sia. Kita dengar firman Allah Suratul Kahfi ayat 103-104, surah ke-18. Qul hal nunabbi'ukum bil aksari a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah kamu mau aku beritahu, kata Nabi, nak kata Allah Subhanahu Wa Taala, maukah aku bagi tahu pada kamu wahai manusia, orang-orang yang rugi amalan mereka, yakni orang-orang yang ketika hidup di dunia Allah telah mensia-siakan amal-amal mereka, sedangkan mereka menyangka mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Apa maksud ayat Quran ini? Buka tafsir Dr. Hamka. Sejak dari mula dia hidup di dunia, dia tidak pernah mengikuti tuntunan Allah. Pimpinan Allah dia tak mau pakai. Dia buat jalan dia sendiri, sia-sia. Bukan takkan sia-sia, hidup pun tak selamat. Jadi macam ni. Hari-hari bunuh rogot, bunuh macam-macam tuan-tuan. Kita duk perlu semayang, tak mau ambil tahu tentang perundangan Islam. Islam ni sempurna tuan-tuan. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Aku turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu apa yang kamu nak tahu. Surah An-Nahl ayat 89. Semua ada. Sistem pemerintahan, sistem perundangan. Ni dalam ni saya boleh baca lah tuan-tuan. Sistem pemerintahan Islam ayat dia. Undang-undang Islam ni relevan tak relevan, sampai kiamat relevan, ada dalam ni. Saya nak bagi orang cabar macam tu baru aku nak tunjuk. Kalau ada, kapok dengan kitab ni. Dan cari tu dah saya khutbah Jumaat di Sungai Tani. Tajuk khutbah pada hari ini, satu Malaysia, satu umat. Mereka kata ustaz ni tukar kemah lah kan. Khutbah Jumaat, satu Malaysia, satu umat. Saya kata tema Ma'al Hijrah pada tahun ini, satu Malaysia, satu umat, menyalahi ajaran Islam. Siapa yang tak setuju boleh jumpa saya selepas khutbah Jumaat. Seorang pun tak boleh jumpa. Nak berani apa? Ayat Quran hadis, ayat Quran hadis nak mampu. Tolak Quran hadis jadi kapiak. Jadi kapiak. Jangan main-main. Seorang pun tak bangun. Try tengok. Saya boleh tunjuk dalam kitab mana, muka surat tu saya ingat saja, saya tak mau sebut. Saya cuma bagi tahu lah surah dia, surah ke-21 Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya inilah umat kamu, umat yang satu.
Dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dari situ ulama bahas, mentafsirkan umat yang satu ada 5 ciri-ciri dia, ada 5 sifat dia. Atau pun nak tahu? Dia cakap nak cerita kita cerita. Jali tak pernah rakam dia ni. Malam ni kita terah ni. Salin siapa yang bawa? Hak tak bawa tu tak apalah, depan Syekh Imam Syafi'i. Semua ingat. Ustaz ni semua pukul keliling. Surah ke-21, nama surah Al-Anbiya, ayat 92. Jangan duk tahu kita ada isytihar, kita adalah umat yang satu. Orang Cina, orang India, Bengali, Melayu, umat yang satu. Ini ayat Quran ni saya baca. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ya. Berapa jam? Tak mau lama-lama sikit kau. Setengah jam. Sikit lagi. Boleh sikit lagi? Boleh sejam lagi? Boleh tunggu? Hamba tunggu kena balik lagi. Umat yang satu bermula dengan Allah sebut di penghujung tadi. Wa ana rabbukum fa'budun. Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Pertama, umat yang satu hanya menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah orang India, orang Cina, orang Bengali mereka menyembah Tuhan yang satu? Kita nak tanya mereka. Tahu ni dah tak bercerak. Tapi itu hak mereka. Tidak mau menyembah Tuhan yang kita sembah. Itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Apa yang kamu sembah, aku tak sembah. Apa yang aku sembah, kamu tak sembah. Itu hak mereka. Kita tak boleh menghina. Itu jelas. Tapi umat yang satu, mereka hanya menyembah Tuhan yang satu. Sembah ni makna tunduk dan patuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Sembah ni tunduk dan patuh, mengikut perintah-perintah Allah. Apakah seluruh umat manusia dalam negara Malaysia menyembah Tuhan yang satu? Tunduk dan patuh mengikut perintah Allah. Apa yang Allah perintah buat, apa yang Allah larang tinggal. Jangan kata orang bukan Islam. Melayu sendiri pun tak sembah Allah. Betul ke tidak? Kalau dengar kuliah aku tak faham lagi, hampa balik tinggal ke dia beli kabat lah. Hampa telan kabat tu sak-sak ni 5 biji sudah. Aturan pertama. Sak-sak ni sak majun. Buah dalam mulut, tuang ayat, cucuk pungkok. Dia meletup naik ke bulan. Dia kata, lak ustaz ni ikut suka aku lah. Memang macam ni dah. 20 tahun dah tuan-tuan berdakwah macam ni lah. Ni yang paling lama dia ikut saya ni. Ni, Isyam ni orang paling lama. Dulu, kini dan selamanya. Hampa ni baru je, dia baru 3 hari. Tu pun macam tangkap gambar. Tak tangkap gambar, tak main tu. Kena juga Jalil. Kena bercakap lah. Kita ni Allah cipta kita supaya menyembah dia, jangan menyembah yang lain. Kita tak sembah tokong Ni kata orang Melayu bodoh. Sembah bukan makna duk pergi melutut kat orang, pergi sembah tokong. Sembah bukan yang tu. Tunduk dan patuh mengikut perintah-perintah Allah. Hampa tunduk dan patuh mengikut perintah manusia. Syirik. Kita ulang hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Tujuan apa pula? Scream. An Ali bin Hatim annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah faqultu lahu inna lasna na'buduhum qala alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu faqultu bala qala fatilka ibadatuhum. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi. Kedudukan hadis baik, hadis hasan. Dia ada hadis hasan,
Ada hadis dhaif, maudhu', sahih, hasan sahih, munqati'. Munqati' mana? Hadis mauquf, mursal. Oh, faham tak mursal, mauquf, munqati'? Tak faham? Aku tak tahu. Tak sebut kan? Hadis ni hadis hasan. Riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi. Dengar, hadis inilah tuan-tuan yang Nabi perjelaskan makna sembah. Kalau tadi Abdullah bin Salam Yahudi masuk Islam, ini orang Kristian. Adi bin Hatim ni orang Kristian. Ketika dia masuk bertemu dengan Nabi, dia masih memakai salib. Ya. Maka dia menyatakan, aku mendengar Nabi SAW membaca sepotong ayat Al-Quran. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ayat ini di dalam surah ke-9 At-Taubah ayat 31. Tuan-tuan, kalau ada tafsir Profesor Mahmud Yunus, sila rujuk pada muka surat 266, yang bermaksud mereka mengangkat ulama-ulama dan padri-padri mereka sebagai Tuhan selain pada Allah. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada dia, kepada Muhammad SAW, inna lasna na'buduhum, kami orang Kristian tak pernah pun mengangkat padri sebagai Tuhan. Kami tak pernah sembah padri. Sebab dia tak faham makna sembah. Macam orang Melayu lah Pak Syim, dia tak faham makna sembah. Lalu Nabi tanya dia dua soalan. Dia nak masuk Islam tu masa tu. Qala alaysa yuharrimu nama ahallallah fatuharrimuna. Tidakkah ketika mana padri-padri kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kamu turut mengharamkannya? Dan ketika mana mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kamu juga turut menghalalkannya. Qultu bala. Ali bin Hatim kata, yang ni memang betul, memang benar. Macam itulah kami ni orang Kristian. Padri kata haram, kami kata haram. Padri kata halal, kami kata halal. Padri kata haram jadah, kami pun kata haram jadah. Lalu Nabi kata, fatilka ibadatuhum. Inilah maksud aku, Adi. Kamu menyembah padri, kamu ikutnya. Apa padri kata kamu ikut? Dalam tentang soal halal haram, menyalahi kitab Allah, hampa ikut. Melayu sama Melayu tak mau mengaji. Ni undang-undang hari ni bukan undang-undang Allah, undang-undang ciptaan manusia. Manusia yang mungkin di kalangan para ulama jahat. Allah Rasul kata peminum arak 40 kali sebatan. Ulama Malaysia kata 6. Kita terima pakai undang-undang ini syirik, batal Islam dan iman. Kita tidak menyembah Allah, kita menyembah sesama makhluk. Habis seorang pun tak lawan ni. Tak boleh jadi seorang administrator sebab lagi. Andai dipisah laut dan pantai, menyanyi apa? Kan macam terantai keras. Nak tumpan dengar tak okey. Yalah. Jemaah Alhamdulillah boleh lah tahan. Faham kan? Ini nak bagi orang faham. Perempuan ingat duk semayang tak mau dengar kuliah soal syirik, soal besar tu. Saya abang ni berdebat lah dengan siapa pun bab syirik ni mah. Bawa dari Quran hadis banyak kan lari macam tu kot. Takkan nak tolak Quran, hadis boleh jadi oh ini tak sahih, tak apa, ni Quran. Nak ketika Quran wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, surah ke-12 Yusuf ayat 106. Allah kata kebanyakan hangpa ni bukan iman, hangpa syirik dengan aku. Alamak, orang semayang pun syirik yang tadi ya. Dia terima pakai undang-undang ciptaan manusia. Dia tidak menyembah Allah, dia menyembah manusia, syirik. Dan saya tak terima pun undang-undang tu. Ni nampak macam suka ya pun. Kalau tak suka, mari kita tegakkan negara Islam. Betul tak Islam? Ni ajak main berjuang, sama-sama menegakkan negara Islam. Buat tak mau. Islam mampu pun separuh-separuh ya. Dalam soal ibadah, ikut Islam. Soal lain, munakahat, jinayah. Kenapa tak mau ikut Islam?
Untuk habaq Islam mesti kafah. Abdullah bin Salam dah kena tegur dengan Allah. Kita soal semayang, pulun jaga sampai keliru. Nak tak tangan tak mana, meluat aku. Nak cukup telok ke, tam pinggang ke, telok takut orang curi. Penyangak banyak. Nah. Bukanlah nak lolak, tapi macam lolak lah. Kena geram juga, tak mau dengar langsung. Orang nak bahas umat yang satu ni bermula dengan menyembah Tuhan yang satu. Kalau kita terima pakai undang-undang ciptaan manusia, ketika itu kita tidak menyembah Allah, kita menyembah sesama makhluk. Menyembah sesama makhluk syirik. Tak ada syirik. Syirik ni dua pengertian. Pertama, menyamakan kekuasaan makhluk dengan Allah. Yang kedua apa dia? Menyekutui pelaksanaan hukuman Allah. Allah kata sebab 40 kali sebatan kepada peminum arak, kita buat undang-undang 6. Syirik lah tu. Nampak tak? Menyekutui pelaksanaan hukuman Allah. Hukuman Allah bukan 6, 40. Menyamaan kekuasaan Allah. Oh, orang lain tak boleh perintah. Dia hari-hari cakap macam tu, tuan-tuan. Ada penceramah haprak sekok di Kedah, dia ni wajib dibunuh, tuan-tuan. Bunuh kerjaya dia, bukan bunuh dia. Mana boleh bunuh orang ikut suka, tak boleh. Bunuh kerjaya dia. Dia main ke ceramah, tuan-tuan. Dia kata apa? Lillahi ta'ala, saya bercakap ni, kerajaan yang ada ini kerajaan yang diredai oleh Allah. Tu dia orang jadah. Saya dah cabar dia suruh berdebat dengan saya, orang berdana tentang negara Islam. Malam tu saya abang panggil dia, mai kita nak buat forum berdana, tengok hebat nak mana kan. Ni kerajaan yang ada ni. Sebab itu dia kata setiap kali pilihan raya kita menang. Kalau macam tu kita tanya buruk ni, adakah Allah redha dengan Yahudi laknat Allah, Israel yang mengganyang umat Islam di Palestin? Adakah Allah redha dengan Yahudi? Pasal mereka menang? Mereka kuasai bumi Palestin? Tanya balik. Allah redha kan dengan Yahudi? Yahudi ni dalam ni Tuhan sebut Al-Baqarah ayat 88, Allah laknat sampai hari kiamat. Satu hari nanti semua manusia akan ganyang mereka balik. Semua bangsa, hak bukan Islam, muntam mereka. Dia kena tengok ayat Quran, kena tengok hadis. Ada manusia, tuan-tuan, yang tidak pernah patuh pada Allah. Tapi tak apa, Allah bagi hendak apa? Hendak kuasa, aku bagi kuasa. Hendak kekayaan, aku bagi kekayaan. Hendak ilmu agama hebat, aku bagi. Tapi hang salah guna, hang mampu hidup. Ada kuasa melakukan kezaliman. Ada kekayaan, kedekut ke hidung masin. Ada ilmu agama, jual ilmu agama untuk meraih keuntungan dunia. Tak cakap nada aku ni, betul tak man? Tak berani, takut. Nak jaga kepentingan apa, takut pelik-pelik. Ini tuan-tuan jaga sikit ni, benar-benar ni kan? Jenis macam ni Allah kata apa dalam Quran dan hadis? Istidraj. Bukan Allah suka kat mereka. Iza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saya disokong oleh Al-Quran. Apabila kamu melihat seorang hamba yang Allah kurniakan sebahagian dunia kepada dia, kuasa dimiliki dia, kekayaan, pengaruh hebat, sedangkan dia durhaka kepada Allah. Mungkin dia semayang tapi undang-undang Islam tak mau, durhaka lah tu. Ma yuhibbu, apa yang diingininya semuanya tercapai. Fa innama huwa istidrajun, maka sesungguhnya itulah yang dikatakan istidraj. Tuhan bagi, tuan-tuan. Inilah sifat Rahman. Dan kali kita berhurai Rahman, pemurah ataupun rahmat, kasih sayang Allah ni ada dua. Ada yang umum,
ada yang khusus. Ini umum. Kuasa besar dunia Amerika. Apa Allah suka ke Amerika, Pak Haji? Jawab. Apakah Allah redha dengan Israel, dengan Great Britain, Jerman, Perancis yang tak pernah menyembah dia? Tapi ini di dunia dia bagi. Mereka adalah kuasa besar dunia. Hebat. Apa yang mereka ingini semuanya tercapai. Tengok orang, kita nak sebut kedengaran ni, pemarah kita pula. Contohlah orang bukan Islam. Mereka tidak menyembah apa kita sembah. Bahkan hidup mereka lebih selesa dalam kehidupan dunia pada kita. Betul atau tidak? Kita ni semayang lah sampai day hitam, kan? Awak tak hitam, masa nak sujud tu terus debu. Terantuk kuat kan? Hitam, kan? Ustaz pun tak apa hitam, korang semayang sunat ni, kan? Ni kuat tu. Itu memang asal dah hitam kan tu. Kan tak? Cerita dia nak pergi hilangkan tu, kan ada apa? Kan tak? Yang sujud pada Allah ni, Pak Haji Zul, kesian. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Apakah yang sujud pada Allah yang Allah tak redha? Ini ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji siapa di kalangan kamu yang beramal dengan amal yang redha. Kamu tak dapat kesenangan hidup dalam dunia, kamu akan bahagia di akhirat, tuan-tuan. Ni dalam ni pun ada ni. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surah ke-16, surah An-Nahl ayat 97. Kita dengar. Barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh, amal yang Allah redha, akan kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang bahagia. Apa dia kehidupan yang bahagia? Dengar tafsiran dia. Lelaki atau perempuan yang mengerjakan amal-amal yang soleh sedang ia tetap beriman hingga akhir hayatnya, maka Allah akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik di dunia, dengan menikmati sepenuh-penuh kebahagiaan meskipun ia hidup miskin. Dan di akhirat pula ia akan beroleh sebaik-baik balasan. Hidup di dunia miskin tapi hidup bahagia. Tak gaduh nak butang kat siapa. Sakit pun sakit, tapi kadang-kadang saja. Anak tak bermasalah. Inilah kehidupan bahagia. Faham Pak Imam? Jangan disukat, jangan dinilai pasien dengan kurta dan foolish. Ni pokok pangkat amalan kita, amalan yang Allah redha, menepati Al-Quran dan Sunnah. Cuba tengok pula. Sedangkan orang-orang kafir yang tidak beriman, layu pun ada tak beriman, mayang dah. Atau orang-orang yang tenggelam dalam maksiat, buat maksiat, hidup senang-senang, akan dihidupkan di dunia dalam keadaan resah gelisah dan tidak tenteram jiwanya. Duit banyak, nak tidur malam susah, kan? Banyak masalah. Anak serabut, cucu serabut, bini mangku hayun. Orang yang beramal soleh, jiwa dia tenang, tenteram, kan? Balik tengok buka bini pun okey, bang nak minum apa, cantik lah. Anak-anak tak ada masalah, syukur. Jangan nilai macam tu, kan? Awak, dia pemenang, kuasai sebuah negara. Apakah Allah redha? Tidak semesti. Kesekiranya amalan mereka menyalahi Al-Quran dan Sunnah, itu istidraj. Kita baca Al-Quran surah Al-An'am ayat 44. Dah baca banyak kali lah, hampa lupa. Falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Surah ke-6, nama surah Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka lupa akan peringatan kami, atau berpaling pada senyum Allah, kami akan bukakan segala pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kejayaan. Buat apa pun jadi berjaya, sehingga mereka sedang bergembira dengan nikmat kurniaan kami. Kami seksa mereka dengan tiba-tiba,
ketika itu mereka berputus asa. Di tengah syurga hanya kita saja yang mampu dan pandai mentadbir Malaysia. Tak hilang 5 negeri. 5 hilang. Curi balik 1. Mangkuk hayun. Kita tunggu lepas ni pula. Mana? Kita tunggu lepas ni. Nak tengok. Kalau kata dia sapu semua bersih, biasa. Jawapan Al-Quran ada. Kadang-kadang orang yang berjuang Islam tu sendiri, tuan-tuan, kena kata juga, dia lupa, dia leka, dia lalai. Dia pun dah kena bus jaket, rambut belah tengah, bus rebeng, jalan cemberut. Jadi ahli majlis lupa diri lah, surau tak merah. Ini kadang-kadang Allah hentak balik. Banyak ayat Quran, tuan-tuan, hadis pada. Tapi akan wujud, tuan-tuan, insya-Allah bila kita tak tahu. Ini pasti. Surah 47 ayat 38, surah Muhammad ayat terakhir. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Dan sekiranya kamu berpaling, puak yang tak mau pada Islam, tak mau laksana undang Islam, Allah bagi peluang, dan kami akan ganti kamu dengan satu kaum yang lain. Kemudian mereka ini tidak seperti kamu. Kaum ini taat, patuh, tunduk dan patuh. Oh, yang tu bila kita tak tahu. Tapi yang doa ada ni pasti dia bersilih ganti. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami pergilirkan hari kemenangan itu di antara manusia. Ingat tahun 1999 parti pembangkang menang banyak, 20 kerusi lebih di parlimen. Oh, heboh. Negeri dapat 2004 ruyu. Dari 40 tinggal 20 parlimen. Negeri tinggal 1. 2008 menang 5 negeri. 83 orang wakil rakyat, ahli parlimen. Tolong. Nampak dia berselisih. Kalau dia buat pilihan raya tadi, mungkin kita kalah semua pula padan muka hamba. Aku pun tak boleh dah sama. Mereka ban habis. Lepas tu mai tahun 2000 pula, menang balik pula. Lepas tu mereka kalah, kita menang. Lepas tu kita menang, mereka kalah. Lepas tu mereka kalah, kita menang. Mereka tak menang dah lah woi. Dia kata betul-betul. Masa tu jalan gak lagi tak pun. Kita kuasai Putrajaya, contohlah. Tapi lepas habaklah, kita akan mempertahankan Putrajaya hingga berkecai tulang-tulang. Dah berkecai tulang, nak tahan je orang. Cakap tak serbik nak tahan Putrajaya, tulang dah berkecai lah. Tuan-tuan duk sombong lah. Ni lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Tuhan segala yang ada di langit dan di bumi. Kerajaan milik Tuhan, manusia milik Tuhan, binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat pun milik Tuhan. Dan kita sombong, maka marilah kita menyembah Allah. Umat yang satu bermula dengan menyembah Tuhan yang satu. Yang kedua, berapa minit? Jadi yang kedua, menganuti agama yang satu. Saya sebut tadi agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Jangan ambil agama lain. Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang benar lagi diredai Allah ialah Islam. Yang ketiga, umat yang satu, berpandukan kepada kitab yang satu, Al-Quran dan As-Sunnah, tuan-tuan. Tengok Tuhan sebut, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa 59. Bila kita bertelingkar, bergaduh, rujuk pada dua benda ya, Quran dan Sunnahku. Kalau hangpa beriman padaku dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Bukan ayat tu ya. Tuhan sebutlah golongan yang beruntung, golongan yang berjaya di akhirat, golongan yang sudi menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan. Ini ayat dalam surah 24, nama surah An-Nur ayat 51.
Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Di penghujung ayat Allah kata, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Siapa? Orang yang diajak kepada Islam, berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka inilah akan menjawab, kami dengar, kami taat, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Sebab tu panduan kita satu. Apa semua umat manusia berpandukan pada kitab Quran dan Sunnah? Melayu pun tak mau. Apa hudud ada dalam Quran? Tak mau. Dia amal sunnah Nabi, sunnah wajib, tak mau. Mana betul tak betul Syekh. Sunnah Nabi ada 3, sunnah wajib, sunnah sunat, sunnah haram. Habaq satu kali dah. Sunnah wajib tu dalam surah Al-Qasas ayat 85. Sebab itu Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, menegakkan sebuah negara Islam. Kita duk sembang Islam, minta maaf lah, bukan sentuh sama-sama. Kadang-kadang anak cucu kita sendiri pun tak Islam elok lagi. Duk sabut lagi, pak bagus jubah serban. Minta maaf, bukan orang sini. Anak dara duk dogyang pergi pakai skirt. Kenapa betul Saya pun ustaz, orang duk teropong. Dia kalau teropong payahlah. Bini aku pakai furdah, anak dara aku pun pakai furdah. Lama dah aku latih apa. Bini saya kat 20 tahun dah pakai furdah. Di rumah siapa pun saya tak bagi buka. Furdah boleh buka dalam rumah. Tapi tudung kalau di rumah orang pakai semua siap dengan stokin. Minta maaf sebut lah. Anak dara lagi teruk, lagi hebat pada mak dia. Dalam rumah kita nyeri pun pakai tudung. Lepas siapa nak minang anak aku, siap lah. Mahal dah 2 juta. Dah 2 juta rupiah. Banyak cantik nak pergi kampung murah-murah. Aku didik anak aku susah payah sampai macam tu. Hari ni dia habaq, semester kedua keluarlah result. Semester pertama lu dapat 3.72 kan, markah penuh 4 kan, pointer. Hak tadi hari ni 3.88. Weh, meningkat lagi. Tengoklah anak siapa, anak cik ni ngaji pun sedia. Dulu masa sekolah rendah, sekolah menengah biasa average. Yang masuk kolej quiz, Kolej Universiti Islam Selangor, diploma dapat 9. Ni dia buat ijazah pula. Sana Al-Quran Sunnah, sini dia buat Usuluddin. Hari ni dapat 3.88. Hari tu 3.72. Kata maintain. Tahu pasal apa kena maintain? Adik aku sponsor dia mengaji. Dia buat cerai bawah pada tu, itu dia tak mau bagi kan. Saya apa abang adik dia. Okey, anak dapat result tadi, alhamdulillah lebih baik pada semester pertama. Berapa abang? 3.88. Dia pun huluk aku goceng 5,000. Cantik anak aku ngaji, tak ada fikir buat duit kan. Tu cerita dia sembang apa. Kita ajak main pada Quran Sunnah pun tak mau. Sunnah wajib ni, tegakkan sebuah negara Islam. Sunnah sunat betul, janggut aku pun ada. Tapi tak boleh lurut pasal sikit. Kalau luruh pula tak ada apa. Dia ni tak apalah. Dia kata aku kenal lagi. Siapa nak pakai serban, pakai. Ni ada ustaz hentam orang pakai serban. Dulu sebelum dia balik mengaji, tuan-tuan, sebelum dia pergi mengaji, dia pakai serban. Balik dapat ijazah, dia kata ni semua ni bid'ah. Pakai serban bid'ah lah. Ya Allah, dia mengaji ilmu mana? Dia mengaji aku ni, duk Sarah dia mengaji, bagi hutang 5,000 kot, halal 3,000, bayar 2,000 balik. Ada seorang ustaz lagi, Allah, 2-3 ekor ni aku duk Sarah depan lah ni semua jadi haprak lah. Jadi ulama besar semua. Dia boleh buat kat aku macam tu, pelik. Ada manusia kita ni Pak Juhab, kalau orang berjasa dengan kita, Islam ajak kenang jasa dia. Ni pasal lupa diri. Aku takut tak tahan lama. Aku 20 tahun dah dalam bidang dakwah kan. Kalau hampa pergi tulis nama Syarilong tu, boleh kata satu Malaysia orang kenal. Satu Malaysia. Hampa baru 1 Pulau Pinang, orang kenal tak habis lagi. Aku satu Malaysia.
lupa diri. Kan? Saya ajak tuan-tuan diri saya, kita kembali pada Quran dan Sunnah. Sunnah haram satu. Nabi bini dia 11, kita takat 4. Tu saya duk cari plate number tu tak jumpa lagi. Siapa ada jual kat saya boleh. ADA 103. Ada bini 1, kosong lagi 3. Jadi senang. Ada jalin plate tu. Plate jalin kata kalau ada dia pun nak buh kat dia. Ni pun gatal je lah. Nak pergi hilang mengantuk tak ada apa. Sunnah haram. Sunnah wajib Al-Qasas 85. Siapa tak tengok ayat tu? Hampa ingat Nabi pergi daripada Mekah Madinah hijrah ni syok-syok pergi ya? Ngaji tak mau. Tu yang payah tu. Mai mengaji Ustaz Syahul Hamid ada bawa kitab sampai 3 lori ke 5 jam. Hampa tak takut ke aku? Bukan takut. Saya pun mengaji tu, mudir sekolah saya tu pandai ajar hadis. Saya baru tahu lah. Sebelum ni dia tak apa cerita hadis. Saya dengar 2 kali, saya dah terpikat dengan dia. Mudir sekolah saya, umur baru 28. Ajar hadis cukup sedap, huraian cukup pandai. Dia kait dengan isu semasa. Tapi nada dia tak macam saya lah. Aku orang lama. Tapi sedap. Saya pun mulai ikut dah kuliah dah. Kuliah duha di sekolah Tafiz Mutmainah. Setiap hari Sabtu pagi 9 hingga 11 2 penceramah. Saya tak ada lah, ustaz-ustaz ni. Jadi kita pun dengar orang. Kan kita reti ke semua. Tak tak? Ni tak mau langsung agak semayang kan. Tak terima pakai undang-undang ciptaan manusia. Syirik awal-awal lagi. Mayang pun tak terpakai. Baca hadis tadi tu. Imam Ahmad, Imam Tirmizi awak tak baca. Hadis hasan, bukan dhaif. Bukan maudhu', hadis baik. Yang keempat, umat yang satu mencontohi Nabi yang satu. Contoh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dah baca dah hadis tu. Kalau Musa hidup, Musa pun kena ikut aku. Esok bila Isa turun, Isa kena melaksanakan syariat yang ada dalam Quran dan sunnahku. Yang kita pergi ikut sekularisme, nasionalisme, pragmatisme, kapitalisme, sosialisme, sesama. Ni nak sesama, sakit tekak ni. Aku cam lah, kalau sakit tekak tu nak sesama tu. Ngaji tak mau. Contohilah Nabi yang satu. Nabi Isa belum wafat, buka surah Ali Imran ayat 55. Diangkat kepada di sisi Allah dalam keadaan tidur. Dia akan diturunkan semula. Dia akan bunuh pertama kali. Ini dapat dengar tak syok tak? Kedua Dajjal. Lepas tu orang beriman semua mati. Dia perintah orang Islam ketika itu beriman berdasarkan syariat Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil pun dia tak ikut dah. Yang kita ni pulun sembahyang sunat tak mau undang-undang hudud punya bangang. Dia tak man. Hari ni depan nak tabuh hampir dulu man. Hang kena nasib lah man. Tu tak katakan siapa-siapa nak tabuh apa? Dia tak. Mencontohi Nabi yang satu. Dan Allah sebut tentang contohilah Nabi SAW dalam suratul Ahzab ayat 21. Tengok sendiri. Itulah contoh utama bagi kamu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sejam dah. Yang kelima, mengarah kepada kiblat yang satu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Al-Baqarah 144. Dan hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang ni betul. Orang Islam semua menghadap ke arah kiblat yang sama. Tapi orang bukan Islam. Tapi yang 4 perkara tadi orang Islam banyak tak buat lagi. Tidak menyembah Tuhan yang satu, tidak menganuti agama yang satu, tidak mau berpandu pada kitab yang satu, tidak mau mencontohi Nabi yang satu. Bahkan ada di kalangan orang Islam yang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Beliau pernah berzina dengan 15 wanita. Beliau tak cukup janggut kerana tak ada jilat. Hak cakap tu dia hidup sampai hari ni. Tak mati-mati. Orang semayang hajat minta dia umur pendek, kawan semayang hajat mati dulu. Dunia panjang umur. Ni pun rahmat Tuhan lah tuan-tuan. Kok hang nak bertaubat. Sebab tu soal-soal ni kita tak boleh komen. Tuhan dia terima taubat siapa pun.
Kalau dia bagi peluang panjang umur, Pak Hashim jagalah elok, beribadah banyak-banyak. Peluang kita sekali ni ya. Tu kira dia rahmat dia juga tu, dia bagi peluang. Dia tak bagi mati mengejut. Kan? Sampai 80 lebih pun steady lagi, cuma kedot lah. Kan? Itu 5 dia, umat yang satu. Kembali pada sini. Ni bawa putih nak baca dalam ni. Kan? Tu dia mukadimah sejam. Lepas tu Allah menyatakan golongan kufur ini di antara sifat mereka ialah menyalakan api peperangan. Betul ya? Tengok tuan-tuan, main isu sultan, pelaga sultan dengan rakyat. Nampak tak? Di Selangor. Ni tuan-tuan, Tuhan sebut, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia yang paling rugi, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tu mamak khusrin tu, manusia rugi lah tu. Tu dia buat kacau di Selangor. Rumah kita Dato' Jalil buat main ajak nak bubuh kerusi tamana dapur rumah aku. Pelaga sultan nak bagi sultan, kata kita durhaka. Yang durhaka pada sultan depa. Tu salah seorang menteri yang ada tu, Menteri Tahanan tu, dia pernah keluar kenyataan dulu pada tahun 1999 lebih. Dia minta sultan Kelantan yang lama, pak dia ni lah, letak, turun pada takhta. Tak layak, tak sah kamu sebagai sultan. Tak derhaka kan nama lu. Sampai sultan Selangor kata, beta tak boleh berbuat apa-apa lagi. Beta dah lemah tenaga batin, tak ada kuasa apa-apa. Kuasa beta semua dah ditarik. Ini nak pindah semula ni, nak bagi balik kuasa pada sultan dan menteri besar untuk menentukan pegawai kewangan, legal advisor dan juga setiausaha kerajaan negeri. Biar negeri yang menentukan, bukan persekutuan. Dulu tahun 1993 habis immunity raja-raja ditarik. Siapa buat? Dia lah buat. Siapa yang buat? Mereka duk laga kita. Betul tak? Ni lah golongan kufur. Di sultan alhamdulillah, dia faham ini mainan politik ni apa? Nak melaga-lagakan. Bila Sultan Tunku Mizan tak mau lantik Idris Yusof sebagai Menteri Besar Terengganu, dia pegang banner, kami nak Idris Yusof natang. Dia kata Kak Agong binatang. Mereka ingat kita ni buta sejarah, tak ingat semua peristiwa-peristiwa ni. Sebelum mereka memindah perlembagaan persekutuan, rampas semua kuasa-kuasa raja, hari-hari mereka hantam raja dan CD radio. Betul ke tak, Jalil? Ni menyalakan api peperangan. Kita hormat sultan. Tu pernah didakwa rogol budak bawah umur. Dia kata apa? Tak payah tuanku patik lagi. Saya sudahlah guna perkataan. Tu dia mencadangkan tak perlu guna bahasa tuanku dan patik. Saya cukup. Tidakkah ini durhaka? Dia kata betul. Boleh hantar saya nak main tangkap aku apa? Tangkap bila aku pun cemui duduk di rumah. Jalil punya ke? Cabut pun dia ni. Bagi aku susah hati je. Hang tutup lah. Sibuk tak apa nak. Ni Quran sebut. Ni lah buat-buat. Menyalakan api peperangan. Akhir sekali, sikap mereka selalu melakukan kerosakan di muka bumi. Tuan-tuan nak kata tak betul kan? Dalam bajet tahun 2010 untuk 2011 kan? Malaysia akan dijadikan sebuah negara sebagai pusat hiburan. Tidakkah itu kerosakan? Nak memperbanyakkan pusat-pusat hiburan, tempat-tempat maksiat, tempat judi. Ni lah nak kata beriman macam mana? Konon-konon Allah redha dengan kemenangan, sebab tu kita selalu menang. Istidraj. Nanti Tuhan akan ganti apa? Surah Muhammad ayat 38. Bila saya tak tahu. Mungkin zaman anak kita ni. Masa tu yang merintah semua orang beriman, tuan-tuan. Surah masjid penuh. TV ada. Semua cerita agama. Untuk orang bukan Islam ada channel khas kita bagi. Itu kita tunjuk bujang lapuk, Doremi. Tak apalah nak tengok. Cukuplah untuk malam ni aku nak balik. Mudah-mudahan sikit sebanyak jelas untuk tuan-tuan dan perempuan. Saya nak bagi salam dulu, lepas tu saya ada satu pengumuman. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa sebagainya. Aku qauli hadza wa